Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Yang dimuliakan Musi Surau, Imam, seluruh rezeki muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan rahmat kurniaan daripadanya. Pada malam ni kita diberi kesempatan, pada malam ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita salat maghrib secara berjemaah, sementara kita menunggu waktu isyak. Kita gunakan waktu antara maghrib dengan isyak untuk sama-sama kita memperingati antara satu sama lain. Mudah-mudahan peringatan ini berguna untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, InsyaAllah. Pada malam ni kita akan bincang tajuk pengurusan ikhtilaf melalui kisah Nabi Sulaiman AS dan implikasinya masa kini. Satu tajuk yang penting untuk kita fahami, untuk kita hayati, untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Sebelum daripada kita masuk kepada perbahasan tajuk kita secara mendalam, eloknya terlebih dahulu kita memahami apakah itu ikhtilaf. Ikhtilaf ini merupakan perbezaan di antara kita, dan perbezaan ini merupakan satu perkara yang tak dapat dielakkan, satu perkara yang mesti berlaku, dan kemestian ini boleh kita lihat dari beberapa sudut. Yang pertama dari sudut agama itu sendiri. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran Karim, kita rujuk dalam hadis, kita rujuk dalam sumber agama kita, terdapat pelbagai gaya, terdapat pelbagai pendekatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sesuatu perintah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan sesuatu larangan. Allah taala perintah kita, Allah taala larang. Maka oleh kerana itu, jika kita rujuk dalam Al-Quran Karim, dalam apa juga hadis ataupun sebagainya, maka
kita akan dapati adanya di sana yang qat'i, yang zanni, adanya di sana yang muhkamat, adanya di sana yang mutasyabihat. Allah Ta'ala sebutkan secara jelas kepada kita sebagai contoh, aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Allah Ta'ala sebut secara jelas. Akan tapi ada di sana Allah Ta'ala tidak sebut secara jelas. Begitu juga dalam ayat-ayat berkaitan dengan akidah, ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut secara muhkamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dapat memahaminya secara mudah. Allah Ta'ala itu esa, dan Allah sebut satu persatu secara jelas. Akan tapi ada di sana perkara yang mutasyabihat, sebagaimana Allah SWT sebut yadullah fawqa aydihim ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa dan sebagainya. Jadi secara umumnya kita boleh faham, oleh kerana perbahasan ini begitu panjang dibincangkan oleh para ulama kita, bagaimana kita nak menentukan. Ada yang Allah SWT sebut secara jelas, yang ini mudah difahami, dan yang jelas ini tak akan berlaku perselisihan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut satu-satu, dirikanlah solat. Allah Ta'ala haramkan kepada kita al-khamru, arak, maisir, wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Akan tapi ada di sana perkara yang tidak disebutkan secara jelas, tidak disebutkan secara terang, maka ia berlaku perselisihan, perbezaan di kalangan para ulama. Itu jika kita merujuk, dan banyak lagi lah. Kalau merujuk dalam konteks agama ni, ada yang disebut secara umum, ada yang disebut secara khusus, ada yang disebut secara qaidnya qaid dan sebagainya. Jadi itu perbahasan dalam konteks penjelasan dalam konteks agama. Dalam yang kedua, perselisihan ini tidak boleh dielakkan jika kita merujuk kepada apa? Merujuk kepada manusia itu sendiri. Kita manusia sama kita pun tak sama kefahaman kita. Macam malam ni lah, kita sama-sama dengar kuliah, ada orang faham macam ni, orang lain faham macam ni. Itu baru sama-sama kita. Belum lagi kita pergi kepada bangsa yang pelbagai pula, yang ni kefahamannya macam ni. Contoh kalau kita pergi ke kawasan kampung orang asli, kita sebut sekian-sekian, mungkin dia faham lain daripada apa yang kita faham. Maksudnya kefahaman manusia itu tak sama. Ada yang faham macam ni, ada yang tengok sesuatu, dia bagi pandangan dia macam ni. Sebagai contoh mudah lah, sebagai contoh mudah, kita pergi ke pantai. Pergi ke pantai, orang menikmati pantai itu berbeza. Ada orang apabila pergi pantai, dia melihat keindahan pantai itu. Oh, cantiknya pantai, pantai ini begitu begini. Ada orang tu dia melihat pantai itu, oh ini tempat mandi ni, maka dia mandi. Tak semua orang mandi. Ada orang tu pergi relax je, duduk tepi pantai, duduk atas kursi je, relax, tenang, dengar angin, tak mandi. Kenapa? Kerana dia melihat pantai itu boleh memberikan ketenangan kepadanya dengan dia duduk sambil pejam mata ataupun minum secawan kopi sebagai contoh. Ada orang ni dia kena mandi, pergi mandi. Ada orang lain pula dia pergi ke laut, dia pun tengok, oh laut ni dia kata ini banyak ikan. Dia pandang pada tu lain pula. Orang lain pula pandang pada lain. Jadi maksudnya dari sudut manusia ini pun pelbagai. Kalau kita nak ujuk satu persatu, maksudnya manusia ini Allah Ta'ala ciptakan. Kenapa Allah Ta'ala tak buat? Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, boleh je aku jadikan manusia ini satu je, semua beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua beriman. Boleh je, mudah je bagi Allah Ta'ala. Tapi tidak, Allah Ta'ala jadikan manusia ini pelbagai.
Ini salah satu tandanya Allah Ta'ala nak menyatakan kehebatannya. Bayangkan kalau bagi kita lah, mana lagi mudah nak buat sesuatu perkara yang sama ke yang berbeza? Yang berbeza lah lagi susah. Kalau buat yang sama sambil pejam mata pun boleh. Tapi bayangkan bagaimana Allah Ta'ala jadikan manusia ini. Kalau kita tengok jari kita, ibu jari kita ni, kita pergi scan ibu jari kita, keluar gambar kita. Orang lain pula scan ibu jari dia, keluar gambar dia. Bayangkan berapa juta, berapa bilion penduduk dunia daripada awal-awal zaman Nabi Adam sehingga zaman sekarang. Ada tak sama? Kalau kita tengok orang-orang macam tu je, garis-garis. Tapi ini nak menandakan kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia ini pelbagai, perbeza. Kerana kita lihat tangan kita sendiri pun garis-garis. Baik. Tengok benda biasa je kalau bagi kita ni 5 bolehlah beza. Nak buat yang ke-6 dah susah dah. Tapi bagi Allah Ta'ala nak menyatakan kehebatan. Bagi juga kalau kita nak wujud lagi dari sudut bahasa. Kalau bahasa Arab ini, contoh sebagai contoh, Ainun. Ainun ini dia bawa makna, banyak makna. Ada bawa ainun di mata, ada bawa mata air, ada bawa mata gelap. Maksudnya mata tu dari sudut bahasa Arab ni memang cukup kaya. Kalau kita belajar Arab ni, bahasa yang begitu kaya. Bahasa kita sendiri pun ada makna tersendiri. Sebagai contoh, kita pergi jumpa dengan orang bukan Melayu, kita kata kaki bola. Ni kaki bola. Oh, dia kata saya tak pernah dengar lagi. Dekat Malaysia dia kata bola ada kaki dia tu. Kalau kita tak faham betul maksud daripada bahasa tu, buah tangan, buah ada tangan, dia kata tak pernah tengok lagi buah ada tangan tu. Tapi bagi kita makna kepada bahasa tu ada makna tersendiri. Begitu jugalah dalam bahasa Arab. Cuma yang boleh kita simpulkan di sini nak ceritanya bahawa dalam bahasa, dari sudut agama, dari sudut itu belum lagi kita lihat kepada persekitaran, semua tu mengundang kepada kita Allah Subhanahu Taala ciptakan manusia ini dalam kepelbagaian. Maka oleh kerana itu kepelbagaian perbezaan ini suatu perkara yang kita tidak boleh elakkan. Walaupun begitu kita kena faham, dalam Islam ini kita ada usul, kita ada furu'. Dalam Islam ini kita ada perkara yang boleh kita berbeza, ada yang tak boleh kita berbeza. Mentang-mentang kita kata perbezaan itu satu perkara yang tak boleh dielakkan. Kita pun dalam semua perkara kita berbeza, tak? Dalam semua perkara kita tidak sekata, tak? Kenapa? Kerana dalam Islam ini kita ada usul dan kita ada furu'. Perkara usul tak boleh diperbezakan, tak boleh diperselisihkan. Perkara usul banyak, tak boleh, sama ada dalam konteks akidah, dalam konteks syariah pun ada, dalam konteks akhlak pun ada. Jadi yang dibolehkan ialah pada perkara furu', iaitu pada perkara cabang. Sekiranya berlaku perbezaan pada perkara usul, jawapan dia akan jadi satu betul, satu salah. Kadang pada perkara usul, perkara yang melibatkan asas-asas, tiang-tiang, komponen utama dalam agama, maka pada ketika itu dia akan bawa jawapannya satu betul, satu salah. Akan tetapi dalam konteks perkara furu', sekiranya berlaku perselisihan padanya, maka pada ketika itu apa yang patut kedua-duanya adalah benar. Akan tetapi dalam situasi masyarakat tertentu, kita kena ambil yang sesuai dengan masyarakat. Contoh di tempat kita tak sama dengan tempat lain. Jangan sama sekali kita menimbulkan fitnah. Itu konteks dia. Jangan kita timbulkan fitnah. Kalau kita nak buat untuk diri kita, tapi jangan kita menimbulkan fitnah. Contoh kalau dalam konteks kita ni, alhamdulillah, contoh dari sudut panggil fiqh, kita ambil panggil kita, masyarakat kita mengamalkan panggil ambil mazhab Syafi'i untuk memudahkan. Dan kalau kita lihat dalam urusan ini, bagaimana kita meletakkan, kita memberikan kepercayaan kepada siapa? Kepada mereka telah diberikan tugasan. Sebagaimana panggil dalam setiap negeri itu adanya majlis fatwanya,
Apabila berlaku perselisihan di dalam satu perkara, mereka akan memutuskan. Jadi ini sebagai pembuka kepada kita untuk kita masuk kepada bagaimana. Yang paling penting kepada kita, ikhtilaf ini satu perkara yang tak dapat dielakkan. Dan yang tak dapat dielakkan ini ialah pada perkara furu'. Kenapa? Kerana pada perkara usul kita tidak dibenarkan untuk berikhtilaf padanya. Maka oleh kerana itu, apabila berlaku perselisihan perbezaan, kita kena uruskan dengan sebaik-baiknya. Kita kena pastikan bahawa apa yang berlaku itu tidak memecah belahkan kita. Apa yang berlaku itu memberikan kebaikan. Apa yang berlaku itu di bawah kawalan kita. Kenapa? Kerana ia sangat penting. Jadi untuk nak merealisasikannya, saya bawa kepada kita untuk kita fahami, iaitu kisah Nabi Sulaiman AS. Kisah Nabi Sulaiman sebenarnya sangat menarik. Kisah panjang, bermula daripada Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan kelebihan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman dengan semut, Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Jadi yang kita nak ambil iaitu dua pada malam ni, kerana ada persamaan, iaitu Nabi Sulaiman dengan burung hudhud dan juga Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Bagaimana Nabi Sulaiman menguruskan perbezaan, apa yang boleh kita aplikasi, apa yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita pada hari ini, supaya apa? Supaya yang berlaku tidak menyebabkan kita berpecah antara sama-sama lain, tidak menyebabkan kita saling salah menyalahkan, saling menjatuhkan antara satu sama lain. Bahkan kita buat dalam keadaan apa yang dibenarkan, yang dibolehkan oleh agama kita. Iaitu Nabi Sulaiman, kalau kita baca, Nabi Sulaiman ini merupakan seorang Nabi yang diberikan dengan banyak kelebihan. Ada 5 kelebihan besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu daripadanya, Nabi Sulaiman diberi kefahaman bahasa burung, bahasa binatang. Dia boleh faham komunikasi antara semut, dia boleh faham bahasa burung, dan banyaklah kisah-kisah telah disebut bagaimana Nabi Sulaiman ini memahami bahasa binatang. Jadi ketenteraan Nabi Sulaiman dianggotai oleh golongan manusia, golongan jin, dan juga golongan burung-burung. Salah satu komponen yang menganggotai ketenteraan Nabi Sulaiman daripada kalangan burung adalah burung hudhud. Burung hudhud. Satu ketika burung hudhud ni dia menghilangkan diri tanpa memberi maklum awal kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman marah. Kenapa burung ni menghilangkan diri dan tak beri tahu, tidak beri maklumat, kenapa tak boleh hadir dan sebagainya. Sehingga Nabi Sulaiman AS telah memberikan kepada burung tersebut dengan 3 pilihan. Aku beri kepada kamu dengan 3 pilihan ini sahaja. Jadi di sini apa yang kita boleh ambil? Yang pertama, apabila berlaku sesuatu perbezaan, maka ketika itu kita kena lihat terlebih dahulu kenapa berlaku perkara tersebut. Begitu juga kalau kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Maka oleh kerana itu, perkara pertama, apabila kita berbeza, apabila kita tidak sependapat sebagai contoh, yang kita bincang ini lebih khusus dalam konteks dakwah. Yang kita bincang pada malam ni lebih khusus kepada konteks dakwah, kerana dalam konteks bahasa ada perbahasannya. Dalam konteks contoh kita kata akidah, ada perbahasan yang dalam konteks syariah, fiqh, hukum fiqh dan sebagainya pun ada perbahasan yang panjang berkenaan dengannya. Cuma yang kita fokus pada malam ni lebih menjurus kepada konteks dakwah. Apabila berlaku sedemikian, berlaku perselisihan apa-apa sahaja di kalangan kita,
kita dengan orang tersebut ataupun kita berbeza, kita kena lihat terlebih dahulu kenapa berlaku perkara tersebut. Kerana perbezaan ini dia akan bawa sama ada perbezaan yang baik ataupun perbezaan yang buruk. Punca kepada berlaku ni boleh kita simpulkan banyak punca-puncanya, tapi saya nak bawa kepada kita dua. Yang pertama, sama ada ilmiah ataupun akhlakiyah, kerana ilmu ataupun kerana akhlak. Kalau kita lihat perbezaan ini berlaku kerana kita nak mencari kebenaran. Perbezaan berlaku oleh kerana kita nak tahu apakah jawapan yang sebenar, maka ia merujuk kepada ilmiah. Perbezaan berlaku kita nak melihat kepada kenapa berlaku, apakah yang sebenarnya berlaku dan bagaimana dan sebagainya. Itu merujuk kepada ilmiah. Kalaulah sesuatu perbezaan itu berbentuk ilmiah, dia termasuk dalam perbezaan yang baik, yang elok. Akan tetapi jika berlaku perbezaan dan sebagainya, punca daripada berlakunya kerana akhlak, kita dengki kepada orang tu, kita tak puas hati, kita dah lama dah dengan orang ni begini-begini, ataupun jenis kita ni jenis panas baran, jenis kita ni apa. Sekiranya ia berpunca dari sebab akhlak, kerana dengki ke, kerana kita tak puas hati ke, kerana kita nak tunjuk kita ni hebat ke, kerana kita nak tunjuk kita ni kuat ke, kerana kita nak kata kita je betul, orang lain tu salah, maka ia termasuk dalam yang akhlak. Dan boleh kita simpulkan kebanyakan daripada ikhtilaf berpunca daripada akhlak, ia termasuk dalam perbezaan yang tak baik, perbezaan yang tak elok. Maka kita lihat terlebih dahulu punca. Apabila kita tahu punca ni adalah punca yang baik, punca tu punca kerana kita nak mencari jawapan, punca kerana kita nak mencari kebenaran, punca kerana kita nak cari apakah solusi daripadanya, maka kita boleh teruskan. Maksudnya kita boleh bincang, kita boleh panjangkan perkara tersebut. Akan tetapi kalaulah ia berpunca daripada akhlak, berpunca daripada kerana kita dengki pada seseorang, berpunca daripada kerana kita marah pada seseorang, kerana kita nak memfitnah seseorang, kerana kita itu, maka pada ketika itu kita hentikan. Maka tak perlu dah kita panjangkan, tak perlu kita tengok di situ terlebih dahulu. Sekiranya ia berada pada yang boleh kita berselisih, maka kita boleh pergi teruskan. Akan tapi sekiranya ia tidak, oleh kerana kita ni ada perkara lain, kita berselisih tu kerana ada seorang ni memang dia, kalau dia dengan si fulan memang berbeza selalu, tak puas hati selalu lah contoh. Memang kita kata itu kita berhenti situ. Kenapa? Kerana asasnya pun dah tak elok dah. Kalau kita pergi pun dia akan jadi tak baik, dia akan pergi tak elok, dia akan pergi kepada perkara yang tidak sepatutnya. Maka oleh kerana itulah kita tengok daripada kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, ketika itu puncanya adalah nak cari kebenaran, nak cari jawapan yang sebenar. Sebagaimana Nabi Sulaiman ni nak tahu betul tak Ratu Balqis ni kerana burung tu yang kata, aku tengok seluruh kerajaan ini diketuai oleh seorang wanita. Kerajaan ini dia menyembah matahari, tak sembah Allah Subhanahu wa taala sekian. Ketika itu ini peluang dia untuk menyampaikan dakwah. Tapi dia tak pernah tengok, dia tak pernah tahu betul ke tak betul. Ada hanya daripada apa yang disampaikan oleh burung. Maka oleh kerana itu, apabila kita dah lepas proses yang pertama, iaitu kita tahu perbezaan ini asasnya benar, asasnya betul, asasnya berpandukan kepada kita nak cari yang terbaik, kita nak cari kebenaran, kita nak cari jawapan, maka asasnya baik, kita boleh teruskan. Dengan yang kedua, iaitu sebagaimana kalau kita rujuk kisah Nabi Sulaiman AS ini, dia minta kepada burung tu supaya hantar surat. Dan begitu juga kalau kita lihat Ratu Balqis, apabila dia terima surat daripada Nabi Sulaiman AS, dia pun panggil semua menteri-menteri dia berkumpul, tanya siapa kenal Nabi Sulaiman AS. Mereka kata kami tak kenal, kami begitu, kami begini.
Akhirnya dia kata, okey, kita kena selidik siapa sebenarnya Nabi Sulaiman AS. Jadi proses yang kedua, kita selidik. Proses yang kedua, apabila kita tahu, kalau tadi kita dah sebut tadi, kalau asasnya tak betul, kita berhenti tak. Kalau asasnya ada, maka barulah kita pergi kepada proses yang kedua, iaitu kita selidik, cari apakah isu sebenarnya yang berlaku. Contoh dalam konteks Nabi Sulaiman dengan burung hudud, isunya ialah dia nak cari, nak tahu betul ke tak betul burung tadi. Adakah burung tadi dusta ataupun tidak. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman tak pernah dia sebut, dia kata, aku lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Oh, dia kata, aku tengok dengan mata aku sendiri, kamu pun tak tahu. Nabi Sulaiman kata, betul ke tak betul ni? Boleh percaya ke tak percaya? Jadi asasnya bagaimana nak tahu burung tadi betul ataupun tidak, burung tadi adakah dia bercakap benar ataupun tidak. Jadi maka oleh kerana itu dia selidik dengan dia menghantar surat. Apabila dia hantar surat, sekiranya dia menerima jawapan, kalau sekarang ni senang je nak tahu betul ke tak betul, cuba ambil gambar sekeping, contoh kita tak ada video tak, selfie tak ada, saya ada tadi ambil gambar, okey betul-betul. Gambar pun sekarang ni boleh edit, macam-macam orang boleh buat dah. Tengok-tengok tempat lain, gatar belakangnya lain. Tapi nak cerita zaman dahulu, ini caranya. Zaman sekarang ni boleh buat live lagi dah. Okey, saya sekarang ini sedang berada ni, tengok contoh. Lebih senang untuk kita nak dapat maklumat berbanding dengan zaman-zaman dahulu. Cuma proses yang kedua yang kita nak sebutkan di sini, iaitu kita kena mengkaji, mencari. Kenapa? Kerana ada di antara kita, sebagai contohlah, ada di antara kita kadang-kadang kita menerima sesuatu maklumat. Terima satu maklumat, kita pun kata nak tahu bahawa kita lah orang pertama dapat maklumat tu. Kita pun masuk dalam grup. Kawan kata maklumat betul ke tak betul, kita pun kata saya nak tanya sebenarnya. Kita sebenarnya masuk dah. Tapi apabila orang cuba komplain, orang kata ini macam scammer je, ini macam saya sebenarnya nak tanya. Sedangkan kita dah menyebarkan, kita dah buat satu perkara yang ni, tiba-tiba apabila orang cuba bangkitkan, kita kata saya sebenarnya nak tanya tadi, saya sebenarnya. Jadi oleh kerana itu kita kena selidik dulu, jangan mudah. Kerana sekarang ini macam-macam maklumat yang kita terima, kadang-kadang macam-macam. Kalau kita tak selidik, kita akan buat satu tindakan di luar daripada yang sepatutnya. Panggil apabila dah terlepas benda tu, panggil dengan bahasa kita lah, bubur, nasi dah jadi bubur, dah tak jadi dah. Jadi kena selidik terlebih dahulu, biar kita pastikan benar ataupun tidak. Dan kalau kita nak selidik ini dalam beberapa proses, mungkin kita mampu. Kita ni orang bijak, kita tengok pun kita dah faham, orang berilmu. Kita pun kata betul ke tak betul. Kalau tak betul, kalau benda ni okey, baik, teruskan. Tapi ada setengah tu dia tak pandai, tak boleh. Maka kita selidik dengan kita tanya orang yang pada bidangnya. Kalau dalam konteks agama, sekiranya berlaku apa-apa perselisihan dalam konteks agama, kita tanyalah orang yang bidang agama. Kalau dalam konteks apa, kita tanya orang tersebut. Kenapa mereka yang pakar mereka? Kalau contoh perkara tersebut berkaitan dengan badan-badan mana-mana, kita tanyalah. Selidik terlebih dahulu, jangan lalu kita taburkan fitnah, jangan kita sebarkan tanpa kita selidik dan sebagainya. Kenapa? Ia akan menyebabkan berlaku perkara yang tidak baik. Maka oleh kerana itu, perbezaan yang berlaku, kita kena selidik dulu. Betul kata orang tu kata. Kadang-kadang ada orang sampaikan kepada kita, si fulan bin si fulan kata kepada kamu sekian-sekian. Kita pun tak selidik dah, kita terus contoh percaya. Sedangkan kawan tu nak lagakan kita, contoh apabila kita dah berbalah, kita dah ni, dia sukalah, dia nak tengok kita contoh. Tapi kita tak selidik. Yang kedua, kita kena selidik terlebih dahulu. Proses yang kedua, kita kena selidik biar benar ataupun tidak. Mungkin tersilap faham, mungkin orang yang dengar tu mungkin tersilap faham, ataupun dia cuba ubah. Sebenarnya orang tu kata macam ni, tiba-tiba dia cuba nak lagakan dan sebagainya, dia dapaikan perkara yang sebaliknya. Maka proses yang kedua, kalau kita kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudud, kisah Ratu Balqis apabila dia terima surat, inni ulqiya ilayya kitabun karim, dia sebut terima surat. Dia kata surat ni datang. Kenapa surat tu Nabi Sulaiman dah cakap innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Jadi dia pun selidik, dia panggil semua pembesar-pembesar dia, tanya. Sehingga Ratu Balqis ni dia buat beberapa panggil kali penyelidikan. Kali yang pertama dia panggil mereka. Kadang-kadang kita buat sekali penyelidikan, tak bertemu lagi, kita selidik lagi kali yang kedua, barulah bertemu. Tengok Ratu Balqis kali pertama dia tengok surat, dia pun panggil semua mereka ni berkumpul. Apabila mereka semua berkumpul, tanya siapa yang kenal Nabi Sulaiman. Ada antara mereka, kami rasa-rasa pernah dengar nama ni tapi tak kenal. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita akan hantar utusan untuk pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Dia pun hantar utusan pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman, nak selidik siapa Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman dah tahu, dia buat persiapan yang rapi. Sehingga utusan Ratu Balqis datang tu, dianggap dia ni rasa hebat, bawa hadiah yang istimewa. Datang tengok-tengok apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Oh, dia kata tak lawan, rupanya hadiah kita bawa ni kecil je. Apabila Nabi Sulaiman kata balik, aku tak nak terima hadiah daripada kamu, dia pun balik, dia pun cerita kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis kata, saya tak puas hati lagi, nak kenal siapa Nabi Sulaiman. Dia pergi selidik sendiri. Maksudnya sini kena buat penyelidikan. Kadang-kadang kita selidik kali pertama, jawapannya sekian. Apabila kita selidik kali yang kedua, jawapannya berbeza, maka kita nak cari dan buat penyelidikan. Supaya apa? Supaya tidak berlaku perselisihan pada perkara yang mensia-siakan kita. Kenapa? Kalau benda tu tak betul, kita dah berpalah dah, kita dah bertengkar dah, kita dah itu ini dan sebagainya. Maka mungkinlah kita selidik terlebih dahulu supaya kita pastikan adalah benar ataupun tidak. Kerana jarum-jarum ni banyak. Kadang-kadang semua orang tu dia kata, ini tak jauh ni, orang dekat je. Kita pun cari orang dekat. Orang dekat tu itu ini dan sebagainya, sehingga membuat itu ini dan sebagainya. Okay, itu yang kedua. Apabila kita dah selidik, dan kita kena lihat bagaimana ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Baru juga Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, kita kena jaga adab. Walaupun kita berbeza, kadang-kadang kita rasa kita berada di pihak yang benar, yang lawan kita tak benar, tapi tetap kita gunakan bahasa yang indah, bahasa yang elok, adab. Kenapa? Kerana adab ini sangat penting. Dan baginda SAW sendiri pun sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebagaimana Nabi Sulaiman, apabila dia dah tahu dah burung ni tak ada, burung ni hilang, gaib, tanpa memaklumkan, apa Nabi Sulaiman kata? Dia kata, macam tak nampak je burung ni. Kalau kita lah berada pada situasi tersebut, apa kita kata? Ini orang ni semua panggil ini, tak ada orang lain. Ini bahasa-bahasa biasalah, bahasa-bahasa itu guna. Mesti kita akan dah kawan tu, kita kata ini lari lah. Kalau gotong royong tu kita buat gotong royong, tiba orang ni tak datang, kita kata muka sama je ni, dia ni memang mengelak selalu ni, ini contoh gitu ini. Tapi Nabi Sulaiman walaupun dia tak nampak burung, memang tak ada pada kita, tapi tak menggunakan bahasa yang elok, bahasa yang indah. Bahasa apa dia kata? Macam tak nampak je. Memang tak ada dah. Kalau kita bahasa berlapik lah, bahasa yang indah. Macam lagi lah kalau orang Arab, kalau dia marah, bahasa-bahasa. Kadang-kadang anak tu dia kata apa? Ya ibnul kalb. Kalau nak marah pada anak, kadang-kadang kita nak marah pada anak kita pun, anak kita buat salah, tapi janganlah pula kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang tak elok, bahasa-bahasa yang tak indah. Walaupun begitu dia buat salah. Kenapa? Kerana kena jaga. Ini akhlak, ini contoh. Bagaimana Nabi Sulaiman, kalau orang Arab tu anak dia tak dengar kata, dia kata apa? Sampai dia kata ya ibnul kalb. Kalau kita kata apa? Wahai anak anjing. Panggil anak dia anak anjing. Kalau anak tu anak anjing, maknya sama jugalah maksudnya. Jadi akhlak tu dijaga dengan elok, akhlak tu dijaga dengan elok. Bagaimana Nabi Sulaiman, apabila dia tahu dah Ratu Balqis ni, sebagaimana yang disampaikan oleh burung tadi, dia tidak sembah Allah SWT. Ini satu peluang untuk diajak kepada beriman pada Allah Ta'ala. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang kita kata baik. Dia tulis surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalau kita baca surat Nabi Sulaiman itu dengan penuh tata caranya, dia bukan main surat layang je, tak. Tulis innahu min Sulaiman, bertanggungjawab.
ini daripada Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, mulakan dengan bismillah. Panjanglah kalau nak bicara. Cuma apa yang boleh kita simpulkan, iaitu Nabi Sulaiman AS menunjukkan di sini ada proses yang ketiga. Walaupun kita berselisih dan sebagainya, kita dah proses pertama kita lalui. Yang kedua, kita tahu bahawa kita dah sedik, memang betul benda ni benar berlaku. Maka pada ketika itu, contoh kita berada pada pihak benar ataupun sekian, tetap kita tak boleh gunakan bahasa-bahasa yang tak elok. Kita kena beradab, bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang baik. Kenapa? Kerana kalau kita guna bahasa-bahasa yang tak baik, mungkin orang yang dengar tu bukan dia tak terima kerana apa yang kita nak sampaikan, kerana bahasa kita. Sebab ada semua orang yang kata, saya okey je tapi cara dia saya tak boleh. Dia kata saya ni begitu begini bahasa. Kerana kadang-kadang benda yang nak sampaikan itu baik, tapi oleh kerana caranya, bahasa yang digunakan kasar contoh, itu ini, dia tolak bukan kerana apa yang kita nak sampaikan, kerana cara kita. Maka oleh kerana itu, tetap kita menggunakan bahasa-bahasa yang elok, bahasa-bahasa yang baik. Boleh bacalah kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudud dan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Sehingga baiknya Nabi Sulaiman pada ketika itu, Ratu Balqis tu dia terima surat, dia kata in ulqiya ilayya kitabun karim. Dia kata aku terima sepucuk surat yang mulia. Sedangkan Nabi Sulaiman ajak dia beriman pada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman nyatakan hakikat dia sebenar dan ajak Ratu Balqis beriman. Tiba-tiba dia kata aku terima sepucuk surat yang mulia. Kenapa? Kerana bahasa yang indah, bahasa yang elok, bahasa yang bersopan dan sebagainya. Maka apabila kita dah gunakan bahasa yang elok dan sebagainya, maka oleh kerana itulah yang keempat, sebagaimana yang kita tahu bahawa setiap berlaku perbezaan, perselisihan dan sebagainya, tempat rujuk kita ada. Kita ada tempat rujuk kita, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi Nabi Sulaiman tunjukkan kepada kita. Kenapa? Kerana berlaku perselisihan antara Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis ni cuba nak tahu sejauh mana kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana cara dia nak tahu Nabi Sulaiman ni orang kuat ataupun tidak, orang yang hebat ataupun tidak? Iaitu dia cuba sogok dengan hadiah. Kenapa sogok dengan hadiah? Kerana dia tahu kalau seorang itu kuat, dia tak akan terima hadiah. Tak akan terima, kalau bahasa kita pada hari ni, rasuah ataupun apa-apalah. Tapi kalau seorang itu lemah, jenis orang tak kuat, dia akan terima. Maka oleh kerana itu, dia hantar utusan dia untuk bawa hadiah yang istimewa. Hadiah tu hadiah yang sangat istimewa. Untuk apa? Untuk nak tahu sejauh mana kekuatan Nabi Sulaiman AS. Apabila utusan Ratu Balqis datang bertemu dengan Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman kata, yang kamu nak beri ni dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada aku, kecil je dia kata, sikit je. Jadi apa? Tetap kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ketika itu orang yang mabuk, kabur, ketika itu mungkin mereka ini akan terima. Mungkin yang benar akan dipusing. Contoh, tak apa, yang penting kita pusing itu, pusing sini, cari begitu begini. Kenapa? Supaya mengejar kemewahan dan sebagainya. Akan tapi Nabi Sulaiman tunjukkan kepada kita. Kenapa? Kerana dalam kita berhadapan ni, kita akan berhadapan dengan cabaran. Cabaran itulah yang akan menguji kita sejauh mana kekuatan dan sebagainya. Tapi bagi orang yang benar-benar beriman, dia akan meletakkan bahawa Allah dan Rasul lah tempatnya. Maka oleh kerana itu Nabi Sulaiman AS sebut di sini, farudduhu ilallahi wa rasul, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata sekian, maka kita terima yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Kerana sebagaimana dinyatakan dalam hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Kerana kita tak akan sesat selama-lamanya, walaupun masyarakat dalam keadaan sekian-sekian, masyarakat dalam keadaan begitu begini. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, maka kita tak akan sesat selama-lamanya.
Oleh kerana dalam ni kita kena satukan hadaf. Yang kelima, kita kena tengok matlamat kita. Apabila kita kembali pada Allah SWT, kena tengok matlamat kita. Kenapa? Kerana kita boleh bersatu, kita boleh bersama. Kenapa? Kerana matlamat kita jelas. Sebagaimana Nabi Sulaiman AS, dia hantar surat kepada Ratu Balqis. Tujuan dia nak ajak Ratu Balqis supaya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ratu Balqis apabila dia terima surat daripada Nabi Sulaiman, dia pada ketika itu nak cari siapa yang benar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Apabila dia pergi sendiri berjumpa dengan Nabi Sulaiman, kisahnya panjang. Apabila dia pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman ubah singgasananya. Nabi Sulaiman buat panggil lantai daripada kaca yang nampak bawah tu macam ada air mengalir, sehingga Ratu Balqis datang. Dia cuba angkatkan kainnya. Itu kisah yang panjang. Kenapa? Kerana golongan jin ini dia cuba buat fitnah. Dia kata apa Ratu Balqis, muka je cantik, dia kata, tapi akalnya tak cerdik. Dia kata nampak mukanya cantik tapi kakinya macam keldai, dia kata. Banyaklah kisah-kisah yang disebutkan. Cuma kedua mereka mencari kebenaran. Maka oleh kerana itu Nabi Sulaiman sudah berada pada kebenaran. Ratu Balqis dia mencari kebenaran. Apabila dia tahu, apabila berselisih, tengok yang dia ni rupanya salah, yang dia ni tak betul, yang dia ni tak benar. Akhirnya dia kata, aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Kita kena ambil yang baik, ambil yang elok. Bukan kita kekalkan perselisihan tu, bukan kita selesaikan perbezaan. Kerana perbezaan ini hanya pada waktu itu skillnya jelas, yang kita itu tak benar, yang kita itu tak betul. Kenapa kita malu, segan silu untuk kita ubah, untuk kita tukar, untuk itu dan sebagainya? Kerana kebenaran itu tetap kebenaran. Kenapa? Kerana kebenaran ini, kalau kita dalam agama kita ini, bermula daripada Nabi Adam AS sehingga zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan sehingga hari kiamat, Allah Ta'ala nyatakan inna dina indallah al-Islam. Dan sebenarnya kita semua umat Islam ini, walaupun kita berbeza, kita sebenarnya boleh bersatu dengan kita satukan matlamat kita, sama matlamat kita. Sebagai contoh, saya selalu buat perumpamaan, iaitu apa? Kenapa boleh bersatu dalam satu periuk? Udang, sotong, apa lagi, daging, ayam, daun 5 purut, apa, duduk dalam satu periuk. Sedangkan yang ni jenisnya lautan, yang ni daratan, jenis pokok kayuan, semua duduk dalam satu periuk. Kenapa? Kerana matlamatnya sama, iaitu mereka nak jadikan tom yam apa? Tom yam campur. Jadi bercampur situ. Jadi matlamat ni, apabila matlamat yang sama, kita lihat sebagai contoh pada zaman Nabi kita SAW, pada zaman sekarang ini pun. Pada zaman Nabi kita SAW, kalau kita baca contoh semasa peristiwa hijrah, ketika itu orang bukan Islam, orang kafir pada ketika itu, mereka berbeza, berbalah sama-sama mereka. Mereka ni ada puak-puak kabilahnya, kabilah itu, kabilah ini. Akan tapi mereka boleh bersatu, cari pemuda yang paling gagah bagi setiap kabilah. Kenapa mereka boleh bersatu? Kalau kita baca sejarah mereka berperang atau satu sama lain, kadang-kadang kerana wanita, yang kenapa? Tapi oleh kerana matlamat mereka sama, nak bunuh Nabi SAW. Mereka walaupun pada ketika itu agamanya berbeza, mereka begitu begini, tapi mereka boleh bersatu. Kenapa? Kerana matlamat yang sama. Mereka pun cari, okey, daripada kabilah ni ambil seorang pemuda yang paling kuat, ini paling kuat dan sebagainya. Maka mereka ikut rumah baginda SAW. Kalau kita lihat lagi sebagai contoh, sekarang yang duk lawan, contoh lawan apa? Lawan saudara kita yang berada di Gaza, yang di Palestin. Bukan satu negara je, pelbagai negara. Di antara negara-negara ni yang bukan Islam sama mereka ni, mereka berselisih, bukan bersatu pun. Ni agamanya lain, ni agamanya lain. Tapi macam mana mereka boleh bersatu serang umat Islam? Kerana matlamat mereka sama. Jadi begitu jugalah kita. Kenapa kita sama agama, kita boleh berbeza, boleh berselisih, boleh berbalah dan sebagainya? Kerana matlamat kita berbeza. Kalau matlamat kita sama,
kita sepatutnya tak berbeza. Kenapa? Kerana hadaf kita, tujuan kita adalah satu sahaja. Dalam kehidupan kita, kita nak menggapai redha Allah SWT. Dalam kehidupan kita, kita nak menggapai syurga Allah Ta'ala. Kita nak menuju Allah SWT. Kerana agama yang benar, inna dina indallah al-Islam. Maka apa yang boleh kita simpulkan di sini, perbezaan merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Dan kita kena ingat, dalam Islam ini ada perkara yang boleh berbeza, ada perkara yang tak boleh berbeza. Jangan kita berbeza pada perkara yang tidak dibolehkan oleh Islam untuk kita berbeza padanya. Kita berbezalah pada perkara yang dibenarkan oleh Islam untuk kita berbeza padanya, berselisih pandangan. Akan tapi jangan kita berselisih pandangan sampai kepada kita berselisih pada perkara yang tidak elok, tidak baik. Kenapa? Kerana ia akan mendatangkan perpecahan di kalangan umat Islam. Kerana ia akan mendatangkan, memanggil umat Islam akan jadi lemah, semakin kecil mengecil antara mereka. Maka oleh kerana itu, kita kena ikut proses yang disebutkan, kita bincang pada malam, al-5 proses untuk kita pastikan perselisihan yang berlaku itu, perbezaan yang berlaku, ikhtilaf yang berlaku itu tidak boleh memberikan satu perkara yang mendamaikan kita, mempersatukan kita, walaupun berbeza tapi menyatukan kita. Itu yang kita nak. Supaya apa? Supaya kita fokus kepada matlamat kita. Yang paling utama, kita melihat kepada matlamat kita. Kalau matlamat kita, contoh, kita sama-sama nak datang ke masjid, ke surau, nak salat isyak, kita datang tak kira ada semua tu datang daripada jauh, yang tu dekat rumahnya, itu dan sebagainya. Kerana matlamat kita sama, kita boleh bersatu. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita kena jelas matlamat kita. Kerana dalam Islam ini Allah Ta'ala nyatakan matlamat kehidupan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita sama-sama menjadi hamba yang taat, hamba yang teguh di atas agamanya. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami, walaupun secara ringkas yang dapat kita bincangkan pada malam ni berkenaan dengan ikhtilaf, perbezaan yang berlaku. Dan perbezaan yang berlaku sebenarnya boleh menyatukan kita, boleh mengukuhkan kita, menguatkan lagi kita, memantapkan lagi kita. Cuma kita perlu urus dengan baik. Kita perlu jadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kita, mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Dan boleh bacalah kisah yang kita cuba nak relate pada malam ni, iaitu kisah Nabi Sulaiman AS dengan burung hudhud. Jadi boleh baca kisah tersebut, dan boleh juga kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Dan banyak lagi sebenarnya kisah para Nabi, para Rasul yang boleh kita ambil sebagai itipati bagaimana berlaku perbezaan perselisihan. Dan kalau lihat zaman Rasulullah SAW, lagi banyak kisah yang boleh kita simpulkan untuk menjadikan sebagai panduan teladan, sebagai untuk kita aplikasi dalam kehidupan kita pada masa kini. Jadi sekadar itu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi bersama diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.